Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Asma Haji Omar. Buku karya Pendeta Zakbar, sekitar hujung tahun 50-an atau awal 60-an. Siri yang ke-23, muka surat 74. Tajuk kecil, tingkat-tingkat kebajikan yang disuruh kerjakan. Kita periksa dahulu tingkat kebajikan yang ketiga yang mengumpulkan segala jenis kerja kebajikan itu, iaitu tingkat berbuat adil, tingkat berbuat ihsan dan tingkat melakukan kasih saudara, berbuat murah hati, beri-memberi, tolong-menolong dan sebagainya seperti antara kerabat-kerabat yang rapat. Berbuat adil. Perbuatan adil atau sifat berbuat adil itu, jika dengan erti yang sebenar dan sekeras-kerasnya, adalah bermakna bahawa seseorang hendaklah berbuat kepada orang lain secukup-cukup, sebagaimana dan sebanyak mana dirinya sendiri atau pihak yang diwakilinya diperbuat oleh orang lain itu. Tiada lebih dan tiada kurang. Ia hendaklah membalas atau mengembalikan kepada orang itu sesuatu kejahatan atau kejahatan sebanyak mana dan setimbang mana yang orang itu telah memberi. Demikian lagi yang dikatakan adil itu, hendaklah kita berbuat kepada sesuatu manusia atau kepada binatang pun apa yang kita sendiri suka, kalau mereka perbuatnya kepada diri kita, seperti amanah, bercakap benar, menyempurnakan janji dan lain-lain kelakuan baik seumpama itu. Dan hendaklah jangan kita berbuat kepada mereka apa-apa jua yang kita sendiri tidak suka, kalau mereka berbuatnya kepada diri kita. Barang apapun yang kita hendak perbuat kepada orang lain, hendaklah kita rasakan dahulu kepada diri kita sendiri. Kalau kita rasa sakit atau rugi atau tak suka diri kita kena yang demikian itu, misalnya kita tak suka barang kita dicuri orang, kita tak suka orang menipu kita atau merampas hak kita, atau orang mungkir janji dan sebagainya. Kita tak suka kalau orang mengata-ngata, menginaya atau menyakiti hati kita. Maka begitulah juga pada orang lain itu. Bidal orang tua-tua berkata, cubit paha sendiri cubit paha sendiri dahulu sebelum mencubit paha orang lain. Dan kata bidal yang lain, ikutlah hukum memiak daging, sikit pada kita, sikitlah pada orang. Maka demikian itulah juga pada perkara berbuat baik kepada orang, iaitu hendaklah dikira sama timbang betul sebagai balasan baiknya, atau sebagai yang kita sendiri rasa diri kita suka menerimanya. Yang demikian barulah adil namanya. Bahawa tingkat adil inilah tingkat berbuat baik yang sekurang-kurangnya, kerana ia dilakukan atas kira membalas baik atau jahat sama timbang kepada pihak yang dibalas baik atau jahat itu, dengan tiada berlebih atau berkurang. Begitu juga pada seorang yang tiada menjahati orang yang oleh kerana dirasa dirinya sendiri tidak suka, kalau dijahati orang demikian itu pula. Kelakuan itu adil namanya, iaitu baik tetapi masih pada darjah baik yang sekurang-kurangnya. Berbuat adil itu termasuklah di dalam bukan saja kerja-kerja menyempurnakan hak sama timbang kepada orang seperti yang telah disebutkan itu, tetapi juga termasuk segala kerja menyempurnakan tanggungan dan kewajipan kepada diri sendiri, sebagaimana kepada orang lain. Kerana semuanya itu adalah daripada jenis berbuat baik, kerana hendak mendapat balasan baik, atau kerana mendahului baik yang diharap-harapkan dapat setimbang
dengan perbuatan itu. Istimewa pula jika diingatkan bahawa orang lain pun ada tanggungan dan kewajipan yang mesti disempurnakannya kepada kita. Tambahan pula, memang sebenarnya bahawa seseorang boleh berlaku adil bukan saja kepada orang lain tetapi kepada dirinya sendiri pun juga. Tajuk kecil, berbuat adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian yang telah diterangkan ini ialah jika antara diri seseorang dengan sesama manusia dan dengan makhluk yang lain. Adapun jika dalam perhubungan antara kita dengan Allah, maka berbuat adil itu bererti bahawa sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dengan berbagai-bagai kurnia dan nikmatnya, maka kita hendaklah pula memberi kepada Allah segala yang terhak baginya kerana kurnia-kurnianya itu, iaitu sekurang-kurangnya bersyukur kepadanya. Dan lagi hendaklah jangan dengan sebarang kelakuan dan perbuatan kita menjadikan seolah-olah Allah itu dipersalahkan. Demikian pula kita hendaklah jangan memberikan kepada siapa pun melainkan kepada Allah sahaja barang sesuatu yang terhak hanya kepada Allah. Umpamanya kasih kita, takut kita, perambaan hati kita dan penuhanan kita. Perbuatan menyekutukan Tuhan-Tuhan palsu dengan Allah adalah sebesar-besar perbuatan tidak adil kepada Allah. Demikian juga adalah amat berlawanan dengan kehendak-kehendak adil kepada Allah. Jika seseorang manusia mengambil atau memakaikan kepada dirinya sesuatu sifat kesempurnaan yang khas terpunya kepada Allah sahaja, misalnya menurunkan wahyu kepada agama atau hukum-hukum Allah kepada manusia, adalah hak yang terkhas bagi Tuhan sahaja. Maka jika ada sesiapa manusia mengambil dan meletakkan kepada dirinya hak ketuhanan ini, lalu berusaha mereka sesuatu hukum agama dan berikhtiar memberi kepada hukum-hukum rekaannya itu setaraf hukum yang turun dari Tuhan atau yang diturun oleh Tuhan dengan sebenarnya melalui Rasulnya, sahnya nyata orang itu telah melanggar dan melangkahi sempadan adil terhadap Allah, menghukum seseorang manusia. Pendeknya, perbuatan memelihara dan menyempurnakan kehendak keadilan dan berhubungan dengan Allah itu tetaplah akan menghapus segala jenis perbuatan syirik, yang ini menyekutukan Tuhan, tiada setia dan tidak taat kepada Allah. Dalam pada itu segala kerja menyempurnakan kewajipan dan tanggungan kepada Allah itu adalah ertinya termasuk dalam jumlah berbuat adil kepada diri juga, selain daripada berbuat adil kepada Allah. Berbuat ihsan. Lebih tinggi lagi tingkat berbuat adil itu ialah tingkat berbuat ihsan, iaitu berbuat baik bukan dengan kira membalas atau memberi sama timbang kepada pihak yang dibuat itu, dan bukan pula kerana hendak mendapat balas, tetapi hanya kerana berbuat baik semata-mata sahaja. Orang-orang yang berbuat baik pada tingkat ini hendaklah dengan tidak mengira apa dan sebagaimana perbuatan orang lain itu kepadanya. Ia hanya berbuat baik kepada orang lain walau apapun perbuatan yang telah diterimanya atau akan diterimanya dari orang lain itu, baik atau jahat. Ya, walaupun orang lain itu berbuat jahat kepadanya, memusuhi dia atau menyakiti dia, dia mestilah berbuat baik kepadanya. Sebarang perbuatannya yang baik pada tingkat ini hendaklah jangan terbit dari perasaan atau pemikiran balas-membalas sama timbang, tetapi hendaklah ia berbuatnya dengan tidak kira, walaupun orang telah berbuat budi atau berbuat bencana kepadanya, dengan berlaku baik atau berlaku jahat terhadap dia, telah melakukan kasihan dan menolong, atau telah berbuat zalim dan mengenaya akan dia, telah berlaku ikhlas dan betul kepadanya, atau berlaku curang, bengkok dan serong. Jadi, nyatalah berbuat baik kepada orang atas sifat demikian lebih tinggi darjat susilanya daripada berbuat baik atas sifat-sifat tingkah adil atau sama timbang tadi. Perbuatan mengampun dan memaafkan kesalahan, berbuat murah hati, memberi-beri dan gemar menolong,
suka memberi nasihat kepada jalan-jalan yang baik, sedia mau bertolak ansur dan berlebih kurang, segala jenis perkhidmatan kebajikan masyarakat umum dan lain-lain itu adalah termasuk dalam bahagian ini belaka. Demikian pula segala usaha menggalakkan kemajuan ilmu pengetahuan dan menaunginya, usaha-usaha menyusun dan mengatur segala cawangan ilmu pengetahuan yang berbagai-bagai itu, mengarang kitab-kitab atau buku-buku mengajarkan ilmu, bahkan usaha-usaha menuntut ilmu pengetahuan dan usaha mencarinya juga dengan jalan-jalan penyiasatan dan penyelidikan adalah semuanya itu termasuk di bawah kepala ini. Maka istimewa sekali demikian jika tujuan yang dimaksudkan daripadanya bersih untuk kebajikan manusia seumumnya, lahir atau batin, jasmani atau rohani, apalagi jika menyatakan kedua-dua pihak itu sekali dan bukan ditujukan kepada faedah dirinya sendiri. Sekian, kita akan sambung di lain masa dan tempat. Al-Fatihah untuk Pendeta Zafar. Bismillahirrahmanirrahim.